Kerajaan kata sekarang bukan masa untuk pilihan raya. Tapi di luar sana, suara rakyat semakin kuat mendesak perubahan. Kejap. Nak jimat minyak RM10 tak? Harga semakin meningkat tapi masih ramai yang bayar full price setiap kali isi minyak. Hanya klik link di bio, isi Google Form secara ringkas dan voucher code akan diberikan untuk pengguna baru sahaja. Lepas tu, buka aplikasi Settle, register dan masukkan kod dalam aplikasi. Top up minimum RM10 untuk activate dan boleh gunakan benefit tersebut untuk isi minyak. Sekali je tapi tetap jimat. Semuanya di Settle. Pada 4 April 2026 di Ipoh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan PRU16 tidak akan diadakan dalam masa terdekat. Fokus kerajaan ketika ini adalah jelas, iaitu untuk menghadapi krisis tenaga global dan menstabilkan ekonomi negara. Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, pilihan raya dilihat boleh mengganggu fokus dan kestabilan negara. Kerajaan memilih untuk memberi keutamaan kepada pemulihan ekonomi terlebih dahulu. Namun realiti di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeza. Walaupun PRU belum diumumkan, program politik, kempen dan naratif terhadap kerajaan sudah mula aktif di pelbagai peringkat. Tekanan terhadap kerajaan semakin jelas dirasai. Dalam masa yang sama, pandangan rakyat semakin berpecah. Ada yang beranggapan tekanan kos hidup, isu ekonomi dan ketidaktentuan semasa adalah hasil daripada dasar kerajaan hari ini. Bagi mereka, pilihan raya adalah peluang untuk menghentikan kecelaruan politik, isu rasuah dan menetapkan semula hala tuju negara. Namun ada juga yang melihat sebaliknya. Dalam keadaan global yang mencabar, menukar kerajaan sekarang boleh membawa risiko yang lebih besar kepada kestabilan negara. Bagi mereka, yang penting sekarang adalah kesinambungan dan fokus kepada pemulihan. Jadi hari ini Malaysia berada di tengah-tengah dua tekanan besar. Satu gelombang mahukan perubahan segera, satu lagi memilih kestabilan jangka panjang. Dan di antara dua gelombang ini, kerajaan memilih untuk menangguhkan pilihan raya. Masalahnya bukan PRU lambat atau cepat. Masalahnya rakyat dah mula hilang sabar dan persoalannya sekarang, adakah tekanan yang semakin kuat ini akan terus memaksa kerajaan untuk akhirnya mendengar suara dan kehendak rakyat, atau tekanan ini akan terus dibiarkan begitu saja.